macam mana pengalaman Haji sendiri sepanjang dicolek oleh Zionis Israel tu? Ada tak momennya Haji rasa, mungkin sebab saya dah travel banyak kali kan. Saya pernah ditahan di selatan Thailand oleh polis dan hampir dipenjarakan di bawah akta darurat kerana tak baik dulu. Kemudian saya dah pergi ke Afghanistan. Dan kemudian pun lalu banyaklah proses ketegangan kerana menjalankan kerja kewartawanan tanpa visa. Kita masuk sebagai visa. Saya taklah begitu risau, dan kemudiannya selama kita nak pergi ni kita dah tahu risk yang terbesar adalah kita berurusan dengan rejim yang paling jahat dalam dunia ni. Kita tak adalah erti kita nak menggigil sebab kita dah prepared. Dan penjara okey, cuma 36 jam tu dapat sekali makan. Tapi saya untung sebab Spain dengan Itali tak makan. Dia orang jalankan hunger strike dalam tu. Jadi saya tak kerti makan bali dia rebus kan. Lepas tu dia taruh buah tomato kan. Tapi dia ada telur rebus. Jadi yang mana Spain tinggalkan tak nak makan sebab dia orang lancarkan hunger strike. Saya makan lah telur tu. Untung kat situ dah kerana mereka, saya jelas pada tuan-tuan, orang-orang Spain dengan orang-orang Itali ni adalah orang yang paling orang Palestin kena ucap terima kasih kalau berjuang. Nekat. Sangat nekat. Bot yang paling laju pergi ke depan tu, 4 kali kapten dia akan berhenti ketika diarahkan untuk berhenti. Jadi kita ada seorang nama dia Zulhelmi di dalam tu, dia kena water cannon sebab kapten dia. Hanya kerana Zulhelmi tumbang je kapten tu stranded, takut. Kalau sebab tidak dia akan pergi. Sebab setiap kapten bertanggungjawab kepada penumpang dia. Kalau mati kapten kena jawab. Itu rule dalam kapal. Jadi dia berhenti. Because Helmi dah jatuh sebab dia orang sembunyi di balik canvas. Bila canvas tu pecah, kena Helmi jatuh. Dan saya bagi tahu juga, kata waktu kita duduk dalam jail tu, orang-orang Spain, orang Itali ni memperlekehkan aja Zionis punya pegawai penjaga ni. Dia maki, saya tak sebut sini lah kan, 4 letter word. Dia orang tak takut langsung Lepas tu dia orang ketuk-ketuk dinding bagi bising. Dia orang ambil lepas tu jam, dia ada bagi jam strawberry untuk kita makan. Dia orang ambil jam tu dengan tangan, tulis Free Palestine. Jadi kita duduk, kita takkan rasa takut sebab kita jumpa dengan orang yang berani. Dan all European ni, kalau dia dah join mission ni, maksudnya dia punya level dia untuk menghadap Zionis tu sangat tinggi lah. Dekat kapal sini ada seorang yang pegang master dalam tarian ballet. Dia Mexican, tapi dia kerja lama di Itali. Jadi bila malam masa tu dia nak keluarkan semua orang, dia nak deportation, nak keluarkan semua. Jadi magistrate yang datang, hakim dia lah datang memujuk semua orang untuk sign deportation. Sign deportation, we deport you tonight. Dia ada 2 orang, 1 orang enggan mengaku salah, minta dibicarakan. Yang kedua mengaku bersalah mengikut undang-undang imigresen antarabangsa, hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 72 jam. Saya kata, dia buat apa tunggu, kalau you tunggu hari Senin dia orang akan send you back. Dia tak apa. Dia nak naik mahkamah, saya cakap bahasa Malaysia, saya akan naik mahkamah, saya akan lihat hakim daripada Zionis, saya akan maki dia, saya akan hamun dia dalam mahkamah dia. Berani tak apa, kita dah sign lah. Dia masih ada kat katil, dia dengan kaki dia macam cowboy. Dia muda 30-an macam tu. Datang lagi chief hakim yang lain pula, nak merayu lah, sebab Israel cuba mengumpulkan semua tanda tangan untuk dibebaskan. Sebab ini pressure daripada Perdana Menteri Italian. Ketuk dia, jerit je, 4 letter word lah. You, Zionis. Tapi sudah mereka tak berjaya memujuk. Jadi kita hilang rasa takut sebab kita duduk dengan orang-orang yang mengajar kita. Tiada satu benda mitos Israel yang kita nak bayangkan mereka ni apa. Kan? We are the reality fighting for Gaza. Jadi sejak tu saya rasa comfortable lah. Sebab saya datang daripada wartawan. Kita pun ada protes. Tak gembira kerana berita Palestin disenyapkan. Kerana barulah kita tahu kesan apabila industri dan juga dunia media antarabangsa dikuasai oleh pelabur-pelabur Yahudi. Menjadikan hampir berita Palestin ni dipalsukan ataupun disenyapkan. Jadi bila Greta Thunberg, aktivis alam sekitar yang berpindah platform membantu Gaza, dia ada satu idea, iaitu kalau kita dikalahkan oleh media konvensional yang dikuasai oleh pelabur Israel ataupun syarikat yang ada kepentingan dengan Israel, kenapa kita tak gerakkan media sosial? Kerana freedom of citizen tu ada. Jadi kejayaan yang paling besar adalah, saya fikir gelombang Palestin ini yang paling besar di seluruh dunia, di negara kita sendiri juga, di mana
orang mula bercakap tentang Gaza, tentang Palestin selepas hampir 700 hari lebih. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan yang pergi ataupun yang tak pergi tapi memberi sokongan. Kita pun ada ramai rakan-rakan influencer, selebriti media sosial yang menyertai kita dan mereka menyumbang banyak dengan membawa pintu masuk ni reach kita lah. Kemudian saya mengisi reach tersebut dengan konten. Mereka langkah ke pintu masuk, kemudian saya isi reach tu dengan konten. Jadi itu perkongsian smart partnership lah di antara window. Mereka adalah orang yang membuka masuk macam mana tuan-tuan buka window, saya akan mengisinya dengan kandungan lah. Itu saya suka datang ke program seperti Melody Entertainment ni sebab ini adalah reach yang kita nak. Untuk Break the Silence ini adalah konten yang kita nak kerana viewer ini adalah viewer yang kita rasa adalah sasaran yang paling penting untuk Break the Silence. Okey, Tuan Haji baru-baru ni santai sikit lagi. Dari saya dia jadi santai sikit lagi. Tapi baru-baru ni saya ni kuat stop. Kita stop baru-baru ni, kita tengok dekat airport punyalah sambutan, memang ramai sangat orang datang dekat airport untuk beri sambutan pada Wira dengan Wirawati kita. Tetapi kita dapat tahu jugalah daripada sosial media juga ada yang mengatakan macam Tuan Haji melalui pintu yang lain. Sebab ada orang kata tak nak property lah, apalah semua. Tapi itulah, walaupun begitu Tuan Haji punya jasa dan komitmen tetap diangkat juga. Mungkin Tuan Haji boleh beritahu perasaan. Saya letih sebab dah 37 hari. Dan kemudian saya rindu dengan isteri saya. Sebab saya selalu travel tak pernah panjang macam ni. Yang kedua, anak perempuan saya tinggalkan di Greece kerana dia mengalami dehydration. Jadi saya tak boleh face public ketika isteri saya, anak saya dalam ingatan saya. Jadi itu yang saya minta tolong beberapa kawan susuk saya keluar melalui pintu belakang. Dan saya fikir dalam usia saya 58 tahun, tinggallah ruang tu kepada aktivis muda. Kerana mereka lah patut menikmatinya supaya jadi semangat untuk buat lagi dan buat lagi dan buat lagi. Macam kesan dia tu untuk Break the Silence tu memberi impak yang sangat kuat. Besar sebab reach yang kita tak capai selama 2 tahun, saya stream pun 2 tahun. Reach yang kita tak capai adalah yang mana kita panggil berada di bawah industri hiburan. Kita tak capai reach. Jadi kita hanya communicate. Mesti orang yang tengok live saya semua 40 dan ke atas. Jadi bila bawa Zizi Kirana, kita ada Ardel, kita ada Farah Lee, kita ada The Helmi Sister, dia jadi penanda aras baru di mana 20-an Gen Z ni follow kerana dia follow artis dia. Jadi trik dia adalah mereka akan menjadi window membawa masuk trafik. Dan kemudian kita akan mengisi kandungan. Jadi saya jurnalis, ada beberapa lagi yang mewakili NGO, mereka bertindak sebagai jurnalis. Ini yang reach yang berjaya adalah target group kita adalah yang 20-an ni. Sebab Palestin dah isu baru bagi mereka. Dan kemudian bila media sosial mula blok ataupun bottleneck semua kandungan-kandungan Palestin. Tapi bila berlaku Break the Silence kali ini, oleh kerana demand, anak-anak muda boleh menentukan bahawa kalau TikTok blok, Facebook blok, mereka akan pergi ke kandungan yang lain untuk cari. Ini yang menjadikan tuan-tuan nampak banyak dalam FYP TikTok. Sebab demand ni dibina oleh anak-anak muda. Kalau tak bagi, kami cari dekat tempat lain. Mencari kat tempat lain. Jadi akhirnya TikTok terperangkap dengan mengatakan bahawa Break the Silence. TikTok tak boleh lagi mendiamkan kandungan tentang Palestin kerana anak-anak muda mahukannya. Facebook tak boleh lagi tahan kandungan ni kerana kalau mereka tahan kandungan ni, mereka akan kehilangan staying viewer. Itu yang saya fikir peranan besar yang dimainkan oleh rakan-rakan influencer adalah memecah tabu di mana orang yang veteran macam saya tak boleh reach audience yang 20-an. Jadi bila mereka ada, mereka bawa masuk dan kemudian barulah kita bagi kandungan. Boleh tahu ini berlaku. Sebab partnership. Saya masih menganggap kata sebab saya dah 2 tahun buat. Saya kata tanpa selebriti agak rumit bagi wartawan seperti saya nak reach target group, iaitu yang generation. Sebab mereka yang kita nak educate pasal Palestin, isu yang masih panjang. Kalau kita tak dapat golongan 20-an sekarang, 10 tahun lagi siapa yang akan menyambungnya, siapa yang akan terus menyuarakannya. Haji itu ada mention tentang satu digit reach tu. Saya lupa satu figur nombor reach yang untuk saya masa mula-mula dulu saya reach, saya target 5 million je. Kemudian move to 25. Now saya boleh letak sampai 40 million daripada semua video saya hanya dengan guna 2 platform je. Tapi saya fikir kata dari segi keseluruhan campuran kita reach 1 billion.
Campur. Ya, kalau ada tengok di Instagram, region lagi besar. Jadi kalau daripada 1 bilion kita fikir kata penonton serius tu hanya 10%, berarti ada 100 juta view yang menonton setiap kandungan tu secara serius. Ini angka yang besar untuk population kita 34 juta, pengguna Facebook kita 26 juta. Kita itu adalah angka yang besar. Ini saya kata ramai orang kata kenapa bawa selebriti, mereka bukannya orang yang dianggap sebagai prominent atau this a tactical game. You kena bawa orang yang boleh pull crowd, kemudian mudah bagi orang macam saya untuk mengisi kandungan. Sebab saya tak boleh buat crowd pulling. Kita bukan artis, kita tak boleh buat crowd pulling. Saya harap semua orang terus menyokong. Cuma hari ini pun kita berdoa supaya rakan kita daripada Freedom Coalition Flotilla yang masih lagi ditahan di penjara di Negev dibebaskan. Kita doa esok hari Jumaat yang barakah supaya ceasefire ditandatangani besok, itu kira-kira pukul 3 petang waktu Malaysia, 10 pagi waktu di Gaza. Dan kemudian kita juga berharap 9 rakyat Malaysia bersama dengan 145 lagi NGO yang mewakili kira-kira 20 negara dalam Freedom Flotilla Coalition dibebaskan. Dan saya nak ingatkan kepada semua bahawa mencintai Gaza bagi orang Islam adalah sebahagian daripada Gaza. Mencintai Gaza adalah mencintai Tebing Barat. Mencintai Tebing Barat berjadi Batu Maqdis. Mencintai Batu Maqdis menjadi Al-Aqsa. Mencintai Al-Aqsa berarti mencintai Isra' dan Mi'raj. Mencintai Isra' dan Mi'raj berarti mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran berarti kita mencintai Allah yang Allah perintah bahawa ini adalah tempat yang ketiga paling suci di kalangan umat Islam. Berarti hal Gaza ni bukan tentang hal break the siege atau break the silence di bawah term yang digunakan oleh aktivis Barat. Dia adalah menggambarkan kecintaan kita kepada agama kita. Kerana kita pergi ni kita menumpang di bawah slogan Barat kan. Kita tak boleh cipta slogan kita. Tapi kita kena bagi tahu bahawa ini adalah barang siapa yang beriman dengan Al-Quran, dia kena beriman dengan seluruh isi Al-Quran. Dan salah satu isi Al-Quran adalah tentang Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid ketiga paling suci. Dan setiap kali kita solat, kita kena ingat itu kiblat kita 17 bulan yang pertama. Dan perintah solat datang daripada Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj ditanda di atas muka bumi ini dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi janganlah tuan-tuan pelekehkan orang-orang yang pergi tentang Gaza, tentang apa kan. Sebab akhirnya Gaza adalah sebahagian daripada Palestin. Dan Palestin ada Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid ketiga paling suci bagi orang Islam. Betul, tak boleh